Saya tengok di bilik-bilik gerakan pun banyakkan baik sama ada muslimat muda ataupun dari kalangan pemuda-pemuda. Bila kita cek background mereka, banyakkan mereka ni bapa mereka bukan tidak. Mungkin ayah dia lain, anaknya lain. Pas di Johor ni saya agak rapat lah. Ketika saya berada 8 tahun di Melaka dulu, waktu saya menjadi pensyarah di ITN daripada tahun 90 hingga 97, banyak program-program saya ialah di Melaka, di Negeri Sembilan. Banyaklah tu tempat-tempat yang saya boleh katakan saya pergi kampung-kampung, semua Felda di sebelah dulu. Memang agak berbeza sambutan dia dengan zaman tahun 90-an dulu dengan hari ini. Itu jelas, clear. Yang keduanya sambutan dari kalangan orang-orang muda, terutamanya anak-anak muda, terutamanya memang agak satu kelebihan. Dan saya tengok di bilik-bilik gerakan pun banyakkan baik sama ada muslimat muda ataupun dari kalangan pemuda-pemuda. Bila kita cek background mereka, banyakkan mereka ni bapa mereka bukan PAS. Itu jelas. Mana bapa mereka tu ideologi politik yang lain, tapi anak mereka adalah merupakan penggerak dan juga merupakan pimpinan parti di peringkat pemuda kawasan, di kalangan muslimat kawasan, dan sebagainya. Itu satu kelebihan. Yang ketiga, dulu saya tengok aset-aset PAS ni tak banyak. Maksud dia dewan, markah-markah besar, banyak program kita buat waktu tu hanyalah di rumah-rumah. Sekarang alhamdulillah kita tengok ada di boleh katakan di semua kawasan adanya markas sendiri, di Bakri, di Muar, dekat Simpang Renggam. Malahan PAS Johor sendiri pun memiliki kompleks mereka di tengah-tengah bandar Johor Bahru, dengan kompleks mereka beli dengan harga juta lebih. Dengan keadaan begitu kita dapat lihat agak berbeza. Maknanya saya penuh keyakinan dengan apa yang PAS teroka di Johor, maka ia akan memberikan satu momentum yang lebih baik dari semasa ke semasa, terutamanya anak-anak muda. Yang keduanya ialah saya yakin dan percaya juga anak-anak muda mereka ni merupakan menjadi angkubah, menjadi kuasa penentu dengan izin Allah Ta'ala untuk membuat perubahan politik. Kerana orang tua ni kadang-kadang dia sudah tepu. Dia kalau dia ada PAS, dia kata UMNO, dia kata PH dia tepu. Tapi orang muda tidak. Mungkin ayah dia lain, anaknya lain. Begitulah saya tengok dengan keadaan perkembangan ini. Sebenarnya fenomena anak muda ni bukan Johor saja, nationwide, seluruh negara, termasuklah juga di Sabah sendiri pun. Waktu pilihan raya baru ni kita tengok anak-anak muda yang kita didik, yang kita tarbiyah mereka waktu berada di universiti, berada di bilik gerakan, budak muda yang cekap di bidang IT, yang buat dalam bidang medsos sebagai anak-anak muda. Termasuklah juga di Johor sendiri pun dari kalangan mereka yang buat copywriter, yang buat konten, yang membuat video, yang membuat TikTok untuk membantu calon-calon anak-anak muda yang educated, yang mereka ini merupakan orang-orang yang terlatih, yang kita letakkan mereka itu adalah merupakan masa depan untuk PAS di Johor itu sendiri. Maka saya yakin dan percaya ianya bukanlah berarti orang buat macam-macam, kata PAS macam-macam, kita akan mati dengan keadaan begitu. Malahan akan menjadikan satu sokongan momentum dia berterusan. Muat turun aplikasi Harakah Daily untuk akses berita terkini.